Tanya Tio. Kita budak ni lah. Teno. Patut lah boleh bijak. Ya. Kisahnya nak cari botol travel kits. Lepas sudah jumpa. Macam ni. Kalau ada. Ada juga. Tak nak panjangkan lagi. Kita boleh sama fikir tak? Korang berapa straw? 3 je. Free for game, move on to the next game. There is free for game. Okay. Pecah. Yeay! Satu pecah. Pecah. Bila saya sebut hello, semua jawab hai. Hello? Hai. Belum. Lapar. Semua sihat? Pagi. Macam kembang. Pagi sore. Selamat siang. Hello. 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 Lama. Hai. Sebab nilai estetik pun akan deal. Jangan tanya nilai estetik. Okey, game dah akhir. Siapa kadang yang buka? Bye. Bye. Guys, hari ni kita nak bergerak ke kita nak bergerak ke KLIA. Sekarang ada jam tak? Jap. Okay, sekarang jam menunjukkan 5.27. Ain tengah packing-packing. Saya tak bawa beg. Sebab kena kecam. Kena apa? Kena kacau. Cakap apa? Okay. Pusing. Oh, nampak. Nak pegang. Okay, cuba. Makcik kat belakang tu. Ijin masa. Cakap saya punya Teketa-teketa. lagi besar daripada saya. Macam mana impression? Okay. Rasa teracam? Saya rasa macam Makcik tu Syah je. Okay, kita kembali ke next video. apa? Pedih. Macam mana? Nak tisu ke? Tisu. Mana tisu kat dia? Sumpah pedih. Ah, tengah kali kan? Dia nampak tak kita ni dekat sini dia. Nampak? Nampak eh? Nampak je. Sumpah pedih. Lap je. Sebab orang kata tak boleh pakai air mata kan? Kan berapa jauh lagi dia masuk mata. Sambung. Okay guys, Hasyah datang. Tengok kasut sikit. Kasut dengan main lah walaupun pakaian macam untuk kena. Kita tak cakap. Kita tak cakap. Dia tak buang tak? Tak, okey je. Memang Hasyah Confirm. bawa ni pun. Sebab orang punya ni kau kena buang gitu. Tak ada, okey je. Pun dah lah pun kopi jadi dah
dalam Hollywood. Ya, Assalamualaikum. Sekarang pukul 6.30 kami dapat dan kita akan bertolak ke lain akan kami. Bukan masing-masing, bukannya. Air hilang, air hilang. Nama apa? Faris. Oh, Faris. Oh, Faris ke yang sekali 3P ya? Oh, sekali lah. Dah sampai KLIA. Dekat pukul 11 dah. Ya, Sekarang baru sampai. Sampai. Okay, Tu, so anu. Budak-budak kecil ni. Isha. So first kali bila dah sampai ke KLIA ni kan, lepas tu kan kita punya barang berat. So hari ni kita belajar macam mana nak guna troli ni. So troli ni dah disusun panjang lah. So kalau nak ambil, kita kena press ni, tekan ni. Lepas tu tarik, barulah dapat. Paling fast. Thank you lah. Turun bawah. Sama-sama. Yang belakang okey ke? Oh tak guna tu? Oh, sikit je. Sikit je.
Nak cakap apa? Hai, sekarang kita dah tiba kat KLIA. Ya. Buat lagi satu lagi. Kalau bunyi macam mana? Tak payah orang dua, tak payah. Orang dua. Bye. Ramai masuk ramai. Mau lagi ya? Korang pandang sini. Sudah. Nak cakap apa? Nak kau sini mana? Nak cakap apa? Hai. Hai, dah lari. Hai. Okey je. Berapa tahun ni? 1, 2. Tak. Tekan. Tekan. Tapi susah kan? Sebab undur. Macam nak kata apa?